Ma'had Tahfidz Ihya Al-Ahmadi adalah satu sekolah agama rakyat yang didirikan secara wakaf yang berkonsepkan Edu Result. InsyaAllah mendamaikan. Yang mana Ma'had Tahfidz Ihya Al-Ahmadi ini memiliki kampus induk dan juga cawangan. Yang cawangan berada di Kampung Medan, Teluk Panglima Garang. Ma'had Tahfidz Ihya Al-Ahmadi adalah ma'had yang melaksanakan kurikulum KPM dan juga JAIS yang mengandungi dua aliran. Aliran yang pertama iaitu aliran tahfidz sepenuh masa. Yang kedua, aliran tahfidz akademik yang menyediakan peperiksaan SPM, juga ada SMA. Dan alhamdulillah, pelajar-pelajar yang belajar di Ma'had Tahfidz Ihya Al-Ahmadi menunjukkan peningkatan kecemerlangan dalam peperiksaan dalaman dan luaran. Ma'had Tahfidz Ihya Al-Ahmadi menerapkan moto 3A, iaitu Al-Quran, Akhlak dan juga Akademik. Yang mana ini penting untuk melahirkan pelajar yang berjiwa Qurani, berakhlak mulia, berketerampilan, berdaya saing dan juga menjadi pelajar-pelajar yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW. Bagi pakej pembelajaran di Ma'had Al-Ahmadi, kami ada beberapa aliran. Yang pertamanya adalah aliran tahfiz sepenuh masa dan tahfiz akademik. Yang ketiga, aliran sains tulen, aliran perekawanan dan aliran diniah. Alhamdulillah, berkat kesungguhan guru-guru dan para pelajar, keputusan peperiksaan semakin baik daripada masa ke semasa. Bagi tahun 2024, dalam peperiksaan SMA, kami memperolehi 100% lulus dan GPS adalah sebanyak 1.81, GPS terbaik setakat ini. Manakala SPM pada tahun 2023 kami memperolehi keputusan 100% lulus dan GPS adalah 4.18. Bagi melacakkan sistem pembelajaran linear, kami cuba mengadakan fasiliti yang sempurna dan selesa. Antaranya kami menyediakan Smart TV di setiap bilik darjah sebagai alat bantu pembelajaran. Setakat ini ada sejumlah 18 kelas yang tersedia. Kami juga menyediakan 2 buah makmal sains untuk amali sains. Juga tersedia makmal komputer seiring dengan keperluan pembelajaran masa kini. Selain itu, perpustakaan, bilik seminar dan lain-lain lagi. Bi'ah solehah atau suasana yang baik dan mendukung dalam pendidikan agama merupakan hal penting dalam pembentukan karakter pelajar. Sistem asrama di Ma'had Tahfidz Ihya Al-Ahmadi pula dirangka untuk mendidik para pelajar menjadi individu yang berdisiplin, berakhlak mulia dan mempunyai kepimpinan yang tinggi. Kita tubuhkan satu badan kepimpinan pelajar yang kita panggilkan mukhtar dan ianya bertanggungjawab dalam membantu mengurus asrama dan mendisiplinkan pelajar. Kita juga melaksanakan kawat setiap hari Jumaat. Latihan kawat ini dijalankan secara berkala bagi membentuk ketahanan mental dan fizikal pelajar. Di antara aktiviti-aktiviti kerohanian yang dilaksanakan di Ma'had Ihya Al-Ahmadi ini ialah 1. Qiyamul Lail. Yang kedua, kita juga ada wirid latif. Ketiga, kita ada hizib bahar. Kita juga ada usrah. Yang kelima, kita juga ada konsep murabbi di asrama. Dengan suasana persekitaran yang kondusif serta aktiviti-aktiviti bermanfaat, Ma'had Ihya Al-Ahmadi berjaya membentuk bi'ah solehah iaitu persekitaran Islamik yang membantu mengurangkan salah laku disiplin dalam kalangan pelajar. Ini dibuktikan dengan penurunan kes-kes disiplin di setiap tahun. Melalui sistem ini juga, MIA bukan sahaja membentuk pelajar yang cemerlang dalam akademik dan agama tetapi juga membina pemimpin masa depan yang berdisiplin dan berjiwa Islam. Bagi menyeimbangkan aspek akademik, rohani dan fizikal, maka Ma'had Ihya Al-Ahmadi turut menyediakan berbagai fasiliti sukan untuk memastikan pelajar dapat menikmati suasana pembelajaran yang santai dan menyeronokkan. Antara kemudahan yang disediakan adalah termasuk gym dan diberikan nama gym ini adalah dengan Khalid Gym. Seterusnya kita ada Orator Arena untuk tempat latihan pidato dan debat bagi melatih keberanian serta kemahiran komunikasi pelajar. Kita sediakan juga padang futsal, padang bola sepak, gelanggang, bola keranjang. Kita ada gelanggang badminton, bola tampar sebagai sukan alternatif santai yang sesuai untuk semua pelajar. Dan dengan adanya fasiliti ini, MIA bukan sahaja menekankan aspek akademik dan keagamaan semata-mata tetapi juga memastikan pelajar dapat menikmati aktiviti fizikal dan santai yang membantu dalam keseimbangan emosi dan sosial mereka.
Kami telah mengambil satu sistem yang dikenali sebagai sistem Deobandi. Sistem Deobandi ini ada sabaknya, para sabak mukhtar dan mukhtar khatam, sabak ulang dan mukhtar sendiri. Untuk itu, daripada sistem yang dibawa, maka telah terhasillah pelajar-pelajar ini yang khatamnya 106 orang, yang syahadahnya 22 orang. Untuk memastikan kelangsungan kecemerlangan akademik bagi pihak Mat Tahfiz Al-Madini, kita telah memastikan bahawa pelajar-pelajar kita dapat memenuhi cabaran antarabangsa. Dengan itu, kita telah bermuadalah dengan pihak-pihak luar seperti Darul Habib di Sukabumi, di Ishkarimah, Solo dan juga di Kursina IIBS di Malang, Surabaya, Indonesia. Dengan adanya muadalah ini, kita dapat meningkatkan keyakinan pelajar untuk mereka yakin untuk bersaing dengan masyarakat umum, yang mana kan kita ada program untuk pelatihan di universiti luar untuk mereka praktikal di Mahat Tahfiz Al-Madini. Bagi memastikan kelangsungan kelestarian ekonomi kita kukuh, pihak lembaga pelola telah memutuskan untuk menubuhkan Badan Korporat Mahat Tahfiz Al-Madini dengan jenama ukhuwah, iaitu kita ada My Soup, kita ada My Barber, kita ada My Boutique, kita ada My Homestay, yang terakhir ada My Coffee, yang mana kita wujudkan entiti-entiti perdagangan ini untuk memastikan kita dapat menjana pendapatan secara sendiri. Sujak Nadi! Sujak Nadi!